Boss Kevin. Hola guys. Okay, kita official dealer untuk S-Max. Benda ni memang biasalah. Alright, hari ni saya nak bagi satu info penting tentang S-Max ni, okay? Sekarang supplier dah bagi kita satu surat yang mengatakan bahawa mereka sangat pandang serius tentang pembelian daripada official dealer. Okay, so anda kena pastikan yang anda beli daripada official dealer. Beli online pun tak apa. Okay, dekat Shopee ke Lazada boleh beli. Tapi kena pastikan mereka adalah official dealer untuk S-Max. Okay, macam kita official dealer. Okay, apakah masalahnya? Okay, masalahnya ialah bila anda register warranty, okay, anda kena letak nama kedai, okay, pada registration itu, dan juga upload gambar resit. Okay, bila anda upload sekarang, let's say anda beli dekat online satu store, anda ingat dia official, anda upload resit di punya store punya resit, tak ada masalah. Okay, bila ada masalah dekat set anda nak claim warranty, masa tu kalau mereka check dan mereka ketahui bahawa ia bukan satu kedai official dealer untuk S-Max, warranty anda tidak akan dilayan. Alright, ini saja sekarang. Okay, memang perkara ni serius. Kenapa 2 tahun warranty korang nak rugi macam tu je? Sebab apa? Murah RM5-10. Okay, so saya akan upload. Okay, saya akan overlay. Okay, macam mana dia punya proses warranty tu, anda tengok sendiri. Okay, mesti anda akan kena tangkap kalau boleh silap. Alright, okay, jangan main-main. Alright, better cari official dealer. Okay, setiap negeri ada official dealer. Atau anda nak beli online dari kami pun boleh. Sebab apa? Kami akan produce dan kami akan register warranty untuk anda. Kalau anda beli online pun tak ada masalah. Okay, kita post barang dah sampai, bagi tahu kami. Kami akan dapatkan data dari anda dan register warranty, dan resit juga akan diberi kepada anda. Alright, so kenapa nak ambil risiko? Okay, so pastikan anda beli daripada official dealer. Okay, kenapa? Dulu diorang beli direct daripada China. Okay, so ada kedai-kedai yang sangkut, dia dah beli, lepas tu sekarang tak boleh jual sebab kita ada set di Malaysia. So mereka terpaksa clear stock, mereka tolak murah. So set-set macam tu, sekarang mereka akan cakap, ya ada. Lepas tu dah 6 bulan, 10 bulan dah kena, anda rasa diorang akan bertanggungjawab ke tak? Fikirkan. So itu je lah. So jangan ambil risiko. Orang Johor boleh datang sini, orang lain dari jauh kita boleh postkan, tak ada masalah. Kita post dengan insurans sekali. So tak ada masalah, kalau hilang ke apa, anda akan dapatkan refund anda. Okay, ataupun set baru. Itu saja saya Boss Kevin. So fikirkan sejenak, jangan rugi sebab RM5-10. Itu saja saya Boss Kevin. Ciao.